Cerita Umar lagi. Kemudian keluar pula lelaki lain. Lalu ia pun berteriak, "Di manakah Abu Bakar bin Abu Quhafah?" Tiba-tiba muncul Abu Bakar menuju ke istana tersebut dan memasukinya. Kemudian keluar yang lain pula berteriak, "Di manakah Umar bin Al-Khattab?" Tiba-tiba muncul Umar menuju ke istana tersebut dan memasukinya. Berikutnya keluar lagi lelaki lainnya berteriak, "Di manakah Uthman bin Affan?" Tiba-tiba muncul Uthman menuju ke arah istana tersebut dan memasukinya. Kemudian keluar lagi lelaki seterusnya berteriak, "Di manakah Ali bin Abu Talib?" Tiba-tiba muncul Ali berjalan menuju ke arah istana tersebut dan memasukinya. Kemudian lelaki berikutnya berteriak, "Di manakah Umar bin Abdul Aziz?" Kata Umar, Aku pun bangun berjalan menuju ke istana tersebut. Apabila aku pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dapati beliau telah dikelilingi oleh sekumpulan manusia. Lalu aku bertanyakan diriku sendiri, di manakah aku akan tempatkan diriku ini? Lalu aku memilih untuk duduk di sebelah datukku Umar bin Al-Khattab. Bila aku perhatikan, aku dapati bahawa Sayyidina Abu Bakar berada di sebelah kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Umar di sebelah kirinya sallallahu alaihi wasallam. Bila aku meneliti semula, aku dapati ada seorang lelaki lagi yang duduk di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar. Aku pun bertanya Sayyidina Umar, datuk dia lah, "Wahai datukku, wahai nindaku, siapakah lelaki yang berada di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar itu?" Jawabnya, beliau adalah Isa ibn Maryam, Nabi Isa alaihi salam. Tiba-tiba aku mendengar suatu suara yang di antara aku dan dia hanya dipisahkan oleh tirai cahaya, sedang berteriak, "Wahai Umar bin Abdul Aziz, berpegang teguhlah engkau dengan sunnah yang engkau amalkan sekarang dan tetapkanlah dirimu dengan sunnah tersebut." Kemudian orang tersebut seakan-akan memberi keizinan kepadaku untuk keluar dari istana tersebut. Lalu aku pun bangun dan bergerak keluar dari istana tersebut sambil menoleh ke belakang. Dengan tiba-tiba Sayyidina Uthman bangun dan mengikutiku dari belakang. Beliau juga sedang bergerak keluar dari istana tersebut sambil berkata, "Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah menolong diriku." Kemudian bergerak keluar mengikuti di belakangnya pula Sayyidina Ali yang berkata, Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah mengampunkan dosaku." An-Nadr bin Sahal meriwayatkan daripada ayahnya dengan katanya, suatu hari ketika Umar bin Abdul Aziz tidur mengiring, beliau telah berkata kepada khadam perempuannya, Wahai khadamku, tolong kipaskan diriku." Lalu khadam tersebut pun mengambil sebilah kipas dan mengipaskannya ke arah Umar. Sehinggalah suatu ketika oleh kerana khadam tersebut merasa terlalu mengantuk, ia pun tertidur. Kemudian Umar tersedar daripada tidurnya. Beliau menoleh ke arah khadamnya. Beliau dapati mukanya menjadi kemerah-merahan dan mengeluarkan peluh yang banyak kerana kepanasan. Umar lantas mengambil kipas tadi dan mengipaskannya pula ke arah khadamnya. Dah bos pula kipas staff. Allah. Ni bos yang sporting ni. Dia tengok, Allah, aku suruh dia kipas aku pula yang kipas dia. Gitulah. Umar lantas mengambil kipas tadi dan mengipaskannya pula ke arah khadamnya. Dengan tiba-tiba khadamnya tersedar. Sambil meletakkan tangan di atas kepalanya, khadam tersebut pun menjerit. Umar lalu berkata kepadanya, "Sesungguhnya engkau adalah manusia biasa sepertiku. Sebagaimana engkau merasa panas, aku juga begitu. Kerana itu aku juga suka mengipasmu sebagaimana engkau mengipasku." Kata khadamnya, "Wahai Amirul Mukminin, sebenarnya aku menjerit tadi
bukannya kerana Tuan mengipas saya, tetapi tadinya aku bermimpi. Tanya Umar, apakah yang engkau mimpikan? Jawabnya, aku bermimpi seolah-olah kiamat telah berlaku, seakan-akan timbangan telah digantung dan titian siratul mustaqim diletakkan pada tempatnya. Di saat itu ada seorang penyeru berteriak, di manakah khalifah sebelum Umar bin Abdul Aziz? Lalu khalifah tersebut pun dibawa datang. Demi Allah, wahai Amirul Mukminin, ketika melihat kepadanya, aku dapati tangannya telah diikat dan diletakkan di atas tengkuknya sambil dibawa berdiri di atas tebing neraka Jahannam. Penyeru tadinya terus berteriak dengan katanya, sesungguhnya khalifah ini telah berlaku zalim kerana berhukum dengan tidak berdasarkan kitab Allah Subhanahu wa taala dan melakukan penganiayaan terhadap hamba-hamba Allah. Oleh itu campaklah ia ke dalam neraka. Lalu jatuh tersungkurlah khalifah tersebut ke dalam neraka Jahannam, wahai Amirul Mukminin. Cerita Sahal lagi. Setelah itu maka menjeritlah Umar dengan sekuat-kuatnya pada hari itu. Umar seharian duduk menjerit sebagaimana berteriaknya seekor lembu jantan sehinggalah beliau kembali sedar. Ini orang punya reaksi apa panggil? Feel, zauq, rasa. Allahu Akbar. Dia tengok macam mana khalifah sebelumnya jatuh tersungkur dalam neraka Jahannam kerana zalim dan tidak berlaku adil dan tidak menghukum berdasarkan kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kami semua mengetahui bahawa keganjilan yang menimpa diri Umar tadi menyebabkan beliau tidak sedarkan diri. Kemudian selepas beliau mengalami kesejukan dini hari, beliau pun sedar. Selepas Umar tersedar, beliau kembali bertanya kepada khadam tersebut mengenai kesudahan mimpinya tadi dengan katanya, apakah yang berlaku seterusnya? Khadam tersebut berkata, kemudian Tuan pula dibawa datang. Demi Allah, wahai Amirul Mukminin, ketika aku memandang kepada Tuan, aku dapati tangan Tuan juga telah diikat dan diletakkan di atas tengkuk Tuan sambil Tuan dibawa berdiri di atas tebing neraka Jahannam. Kemudian berteriaklah penyeru tersebut, sesungguhnya khalifah ini telah berhukum berdasarkan kitab Allah Subhanahu Wa Taala dan berlaku adil di dalam memerintah rakyat jelatanya. Justru itu, masukkanlah khalifah ini ke dalam syurga. Lantas Umar pun bersyukur dengan memuji-muji Allah Subhanahu Wa Taala. Maslamah bin Abdul Malik meriwayatkan bahawa suatu malam beliau bermimpi bertemu dengan Umar bin Abdul Aziz selepas kematiannya dan berkata kepadanya, wahai Amirul Mukminin, alangkah risaunya aku bila memikirkan nasib diri Tuan selepas mati. Kemanakah Tuan telah ditempatkan? Jawab Umar, wahai Maslamah, beginilah kesudahan bagiku. Demi Allah, aku tidak pernah mengecapi kenikmatan rehat seperti sekarang. Tanyaku lagi, di manakah Tuan berada sekarang? Jawab Umar, aku berada bersama imam-imam yang mendapat hidayah di dalam syurga Aden. Dia panggil Jannatul Adnin kan. Yang ni track seterusnya.